Kita macam ni. Okay. Nasi lemak tu kan saya masak. Terus dia goreng ikan bilis. Saya pergi taruh santan dekat nasi lemak tu. Jadi Novi dibiarkanlah dalam 5 minit. Saya kata nanti angkat ya. Dia kata okey. Saya pula beli ikan bilis yang paling mahal, yang mata biru. Bukan yang biasa-biasa, yang sekilo RM35. So dia gaul. Bila dia gaul, minyak tu banyak. Dia pergi cari mangkuk, dia matikan api Novi. Lepas tu dia biarkan, ikan bilis tu kan nipis. Dia biarkan berendam dekat minyak yang terapung. Hangit aku punya ikan bilis, lepas tu kena serap dengan minyak. Mata biru aku cakap. Lepas tu, Datuk, saya hangit ke? Hangit ke Datuk? Jadi dia berendam, ikan tu berminyak. Jadi waktu tu saya pula tengah period. Period. Saya. Kan pagi-pagi. Lepas tu saya urai lah dengan dia. Betul tak Novi? Betul. Itulah cerita. Jadi saya minta maaf dengan kamu Novi ya. Kita kosong-kosong lah ya. Udah biasa Datuk. Sudah biasa Datuk. Lain kali masakan ini saya ajar. Sekarang ni, apa sekarang ni kalau nak balik ejen kita boleh hantar. Malam ni juga kah? Ada nak balik Macam ni, lain kali saya ajar Novi. Kau kalau dah masak tu, kau gaul-gaul, kau angkat terus. Jangan dah dibiarkan dari benda tu berminyak. Saya ratakan saya punya ikan bilis tu jadi masakan negara tau. Kalau masak ikan bilis dan Novi kau bagi. Aku dah tak ada masak ikan bilis. Sebenarnya kita makan nasi lemak amukan. Nasi lemak amukan.